Assalamualaikum semua, selamat kembali ke channel saya. Okey, menu yang saya nak kongsikan dengan anda semua hari ini terlampau senang, iaitu ayam butter. Okey, jom kita tengok macam mana kita sediakan ayam butter. Okey, jom. Serbuk rasa, akan letak sedikit garam, serbuk lada putih, gaul dia bagi sebati. Kita akan guna tepung jagung putih tu. Ni ayam tadi, masuk je, kacau dalam tepung tu, masuk je dalam minyak. Bismillah. Lalu kalau ayam butter ni kan, saya akan buat ayam bahagian chicken chop tu, tapi ni saya guna ayam saya tu sampai kecil-kecil je, besar-besar ni, nampak? Benda tu je. Okay, dah masak, kita boleh angkat dan letak dalam apa ni, penapis. Supaya okey, kita nak goreng ayam last. Tadi yang trik kedua tu saya dah angkat dah. Okey, ni last lah ni, trik ketiga. Dah. Okey, sementara tunggu ayam tu masak, kita prepare bahan-bahan yang kita nak tumis ya. Okey, macam biasa kalau butter chicken ni kita ada 3 bahan je untuk tumis. Bawang kari, cili padi ni saya akan guna warna hijau sebabnya kalau warna merah tu pedas sangat. Lepas tu bawang putih. Okey, kita tengok ayam melangkah semua ni. Okey, tutup lagi. Bawang ni nanti kita ketuk apa ni, cincang-cincang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, lepas ketuk macam tu senang je nak keluarkan apa ni daripada kulit dia, bawang ni. Lepas tu sebelah ni tu sampah, letak je terus, baik letak. Senang je korang. Ni kalau barang dah prepare dah, lagi cepat. Tapi walaupun aku sempit, saya suka sebab belah tu singki, senang. Okey, cili kita guna banyak ni, tak pedas ke kan? Banyak tu je lah. Saya risau takut pedas. Okey, sebelum tu kita basuh dulu semua benda ni. Okey, sekali kita cincang bawang putih. Okey, bawang putih dah siap cincang. Sekarang kita potong cili. Ni kalau korang nak pedas boleh tambah cili lagi. Tapi ni pun saya dah rasa pedas ni. Saya risau kalau takut anak saya lah. Kita ni boleh je. Okey. So sekarang kita dah boleh start. Wali kita pasang api, lepas tu kita akan masukkan margarine. Saya guna margarine pelangi ni. Boleh je masuk. Saya suka banyak. Okey, panaskan margarine. Okey, margarine dah cair macam ni, kita masukkan bawang putih bawang putih. Lepas tu daun kari. Daun kari ni terpulang dekat korang nak banyak mana. Okey, terus masukkan daun kari.
Wah, bau dia dalam kari tu kan, bau dia naik. Okay, saya akan masukkan susu terus sebab kalau saya masukkan cili tu, dia semebak masuk hidung. Saya tak boleh lah. Saya tak tahan. Nanti saya masukkan susu. Okay. Lepas tu baru masukkan cili. Kalau korang macam saya tu, buatlah macam tu. Okay. Ouch. Okay. Kecilkan api je. Ni kalau korang nak kuah ni lebih, boleh tambah. Boleh guna susu 2 tin ataupun susu segar tu kan, susu kotak tu. Okay, sekarang macam biasa, sebut rasa. Garam sikit. Ni kena letak gula. Okay. Bismillah. Ni sekejap je. Senang korang nak tahu kan. Ni dia menggelegak je, tutup api, terus masuk ayam. Sekejap je ni. Ni kan kalau tak tahu buat, tak tahulah ni. Sebab paling senang. Okey, dah menggelegak tu kan. Okey, kita tutup api. Lepas tu terus masukkan ayam tadi. Oh, ayam tergolek satu. Mana nak ambil? Mana saya nak ambil ayam yang tergolek ni? Okey, terus masukkan ayam, lepas tu gaul. Nampak? Ouch. Dah siap. Senang je. Bukan dia berkuah-kuah. Kalau nak pedas lagi boleh tambah apa tu, cili. Sedap guna cili padi merah tu. Tapi cili padi merah ni tak ada. Bukan tak ada, pedas. Ada je dalam peti ais. Okey, dah siap. Alhamdulillah, ayam chicken butter kita dah siap. Okey, jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum semua. Bye.